Aku dah dapatkan satu lagi phone yang paling nipis. Ini adalah Tecno Pova Slim 5G. 5G lepas tu kalau korang nak ubah dekat bahagian belakang ni, dia ada beberapa lagi. Korang nak ubah macam ni boleh. Korang nak ubah macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Dan walaupun dia nipis, dia ada kapasiti bateri yang agak besar. Nanti aku akan cerita dalam next video. Dan kalau korang berminat nak tahu lagi, kalau korang nak tahu dia punya performance, dia punya kamera, korang boleh komen dekat bawah. Aku akan cerita dalam next video. Dan kali ni aku nak show off je phone-phone aku yang nipis ni. Korang tengok memang nice gila. Phone korang ada ke macam ni? Macam ni? Macam ni? Aku saja je nak show off. Siap dengan kenipisan macam ni kan. Tu dia. Kalau korang nak tahu lebih lagi pasal Tecno Pova Slim 5G, korang boleh komen dekat bawah. Phone ni seriously memang menarik dengan feature-features yang dia bagi. Dia punya slim ni bukan sebarang slim. Dia ada kapasiti bateri yang agak besar. Kalau kau nak tahu lebih lagi, jangan lupa komen. Kita akan jumpa dalam next video. Tecno Pova Slim 5G. Go!